Okay, hi korang, welcome back to my YouTube channel Rina Point. Untuk konten kali ni, ya, setelah Rina dah beberapa hari tak buat konten, and suddenly Rina come back sebagai Farina. Macam korang tahu, selama ni Ipan yang banyak caring dengan Rina, perhatian dengan Rina. Dan Ipan memang dikenali dengan sifat dia yang sangat green flag, green forest lah, apa semua green lah. Memang dia segala-gala hijau dekat dunia ni. Jadi hari ni Rina akan balas balik semua layanan yang Ipan pernah bagi kat Rina, yang mana Ipan seorang yang soft spoken. So hari ni Rina memang akan jadi soft spoken je dengan dia. Rina akan tahan kesabaran atau pebaharan Rina. Dan juga bukan tu saja, hari ni Ipan akan teman Rina pergi cari hadiah untuk baby Julie kita, iaitu anak Fira dan anak Asa. Sebab dua-dua baby ni adalah baby Julie, sama macam Rina. So Rina nak appreciate lah baby Julie di kalangan kita orang ni, okay? So first, jom kita pergi ambil Ipan dulu. Okay korang, before Rina nak pergi ambil Ipan, Rina nak pergi cari dulu barang baby tu dekat kedai ni. Sebab dekat kedai satu lagi tak ada. So kita nak mencari dululah. Alright, now Rina dah set cari semua barang yang diperlukan untuk baby kita. Now Rina nak bayar. Tak banyak pun Rina beli, tapi semua ni yang penting. Tada! Cari barang baby dah settle. Now kita pergi ambil baby kita. Okay, now Rina dah sampai rumah Ipan. And jom kita pergi ambil dia. Rina harap dia seorang yang punctual, bukan seorang yang suka sidai. Wow, Rina dah dapat ni. Bagus-bagus. I like punctual man. Dah ready kat lobby weh. Mesti dia excited nak shoot konten dengan Rina. Rina faham je. Rina faham perasaan tu. Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Hello guys. Oh sorry. Ipan dah makan ke? Belum. Ipan dah makan ke? Belum. Ipan lapar? Sangat lapar. Sangat Ada lapar. orang cakap, dia cakap jangan makan dulu. Ya, sebab Rina dah buat Ipan pergi makan. Makan dia. Tapi tunggu dulu. Rina ada satu untuk Ipan. Big Spider-Man. Dia bukan beg kuasa tau. Dalam dia ada something. Nah, Ipan bukalah sendiri. Semua tu untuk Ipan. Semua ni untuk Ipan. Jom kita pergi makan. Okay, let's go. Tengoklah dalam tu ada apa. Alright. Ipan kan cakap Ipan suka Spiderman. Yes, tapi kenapa ada ni? Ada apa? Tak payah. Janganlah tunjuk harga. Okay. Murah-murah Banyak je tu. zip ni. Ya. Semua zip ada barang ke apa ni? Zip yang paling besar. Okay. Weh, ni bukan ni kan? Ni bukan ni kan? Mana? Ni. Sekali lah. Tunjuk berapa? Tunjuk berapa? iPad. Nanti Ipan tengok waktu makan sekejap lagi. Oh, okay. Ipan kan iPad kid kan? Kalau makan kena tengok kartun kan? Betul. Ke tak? Betul ke tak? Betul. Dia dah tahu. Lagi ada apa lagi? Yeah. Ipan kan suka Spiderman. Jadi Rina nak Ipan jadi Spiderman. The whole day. Tak adalah. Hari ni. Hari ni je. So, Ikutlah. Itu Ipan punya, Ipan ambil lah. So nanti time makan kena pakai ya ni?
Lepas tu kau nak makan macam mana? Ipan ni ada je lah. Jangan tunjuk tolol tu sangat. Macam bengong. Tak habis lagi, tak habis lagi. Okey. Hai, Rina ada santai juga tadi. Ni. Nah. Sekejap lagi Ipan boleh waktu bosan-bosan sekejap lagi Ipan boleh mewarna. Ini macam mana? Macam mana kau tahu yang Nah, kotak pensel pun ada tau. Nanti warna tu letak dalam kotak pensel kau buat macam budak tadika ni. Rina cakap macam tu. Oh, tak. Rina cakap macam tu Ipan. Okey, sorry. Rina akan jaga Ipan mulai hari ni, okey? Rina akan caring dan jaga Ipan seperti menatang minyak yang penuh. Nah, Ipan simpan semua dalam beg. Ni takut panas sekejap lagi. Okey. Kita kena pergi cari barang. Okey. Lepas tu Ipan jangan minum kat botol ni tau. Minum kat botol ni, okey? I need to transfer the water. Ya, unit. Oh, comelnya. Mana je Ipan cakap bahasa Inggeris? Siapa ajar? Nutrition. Okey, transfer. Ipan nak makan apa sekejap lagi ni? Dah tahu ke? Tak tahu. Tak tahu? Tak tahu nak makan apa. Ipan kena fikir sekarang, okey? Sekejap lagi kita terus pergi je. Kat mana di pause Ipan tahu tak jalan? Tahu. Ni kita strap. Tak apa, Rina tak nak susahkan Ipan. Wah, tapi botol ni warna biru ah. Ipan suka biru? Yes. Sumpah, Rina tak tahu tak ni. Kau tak biasa mana biru? Ya, yeah, Oh. Okay, baik. Maknanya Rina memang mengenali Ipan luar dalam lah. luar. Luar. Sama lah tu. Ipan macam takut-takut je dengan Rina. Tak. Janganlah takut. Rina tak pukul orang. Tapi Rina macam menyeramkan. Okey. Sekejap lagi pakai tau beg tu. Pakai turun pergi makan. Sebab keperluan Allah. Ipan semua dalam beg tu. Alright, boleh. Bersih. Baru beli tu, bersih tu. Iyalah, patutnya baru beli kena bilas dulu. Tak payah. Rina dah bilas dah tadi. Okay. Cepat-cepat sebelum bergerak. Okey. Cuba try function tak? Pandai tak guna? Pandai. Cuba je. Barulah Ipan tak ada harga hari ni. Okay, ni boleh letak tepi beg. Oh, pandainya. Ni boleh letak tepi beg. Yalah, semua letak dalam beg. Ni dalam beg. Jaga iPad betul-betul tahu, mahal tu. Okey. Kena je kita pergi di Pulse. Jalan-jalan dengan Ipan. Ipan suka tak? Suka. Ipan suka tak Ipan? Suka. Okay, let's go. Bora, tadi Ipan tanya beg tu nak bawa sekali ke? Okey. Kenapa Ipan tanya macam tu? Penat-penat Rina beli tau. Okey. Ipan bawa. Ipan pakai. Ipan pakai. Okay, now kita nak pergi cari hadiah untuk Elara dengan siapa nama anak Kasa yang twin tu? Twin. Ingat tak? Twin. Nama dia, nama sebenar. Tak ingat. Kau ingat apa? Lawak ke? Dah. Sorry. Aduh, dia dah marah. Sorry, let's go. Okay, jom. Now Are we you want. hungry? Yes, I'm hungry. You're hungry? Yes, I'm okay. hungry. Let's go, follow me. Tadi aku suruh kau fikir nak makan apa kan? Dah fikir belum? Dah. Nak makan apa? Nasi. Nak makan nasi apa? Nasi yang ada ayam. Nasi yang ada ayam. Nasi ayam. Jadi, nasi ayam. Nasi ayam. So, awak nak chicken rice shop? Boleh? Boleh? Okay, jom. Chicken rice shop. kat mana? Kat bawah? Tegi-tegi. Ya. Saya kena panggil. Dia panggil Lokman lah. Lukman ke? Bukan Irfan ke? Ada Lukman ni mana? ada masalah telinga Mungkin nama anak dia ke mana kita tahu. Dah muda dari kita lagi tu. Tiba ada anak. Tapi sekarang Kenapanya? Oh ya, betul lah juga. Kita ni je yang tak tu lagi. Tak kahwin kau, bukan kita lah. Macam kau kahwin kau, aku kahwin aku. Ya. Okay, jom. Naik sikit beg. Tunjuk beg sikit. Alah. Kita tak beg baru. Comel. Comel, Comel sangat. Ya, Kau comel. suka je? Suka? Siapa tak suka? Suka Mana chicken rice shop ni? Tu, depan tu.
Okay, now kita nak pergi makan Chicken rice show. chicken rice shop dulu. Ramai je. Ramai ya. Ramai je. Macam mana ni? Di mana lagi ada nasi ayam? Tak apa, masuk je. Masuk Aku nampak tak? kosong. Okey. Sekejap. Ada. Cepet lah. Dia tak suruh masuk dulu. Bukan, dua orang. Kau lambat Ipan. Ni ada. Kita sampai dulu. Iya, sabar. Dah boleh mah. Dah dah lapar dah ni sebab dah pukul 3 tak makan lagi. Ni ada kosong. Ya. Bang, kat luar ni boleh duduk? Okey. Boleh? Boleh. Okey, awak nak makan apa? Makan nasi ayam. Dah. Mesti ni beg awak. Boleh buka beg kah? Mesti ni beg kau. Boleh dah. Dia air tu minum sekejap lagi. Okey. Minum tau. So tak boleh minum manis lah ni? Boleh juga. Boleh juga. Itu untuk cuci mulut. Okey. Lepas tu keluarkan ni takut awak bosan sekejap lagi. Okey. Wah, awak dah tukar masuk kotak pensel. Sudah. Pandainya. Pandainya Ipan. Pandai kan? Aduh. Anak siapa ni? Anak Haji Muhammad. Anak Haji Muhammad? Hmm. Bapa awak dah haji ke? Dah. Awak bila lagi? InsyaAllah. InsyaAllah. Wow. Ni iPad tengok kartun Sampai jap. Nanti cerita apa? Biasa tengok Cerita apa? Biasa tengok Shinchan. Ya je. Biasa tengok Shinchan. Ya. Kenapa tengok Shinchan? Kenapa tak tengok saya? Continue guys. Takut bosan, okey? Boleh main game dulu. Ni nak order makanan ke nak main game dulu ni? Dari mana je lah? Okey. Tak boleh mati touchscreen langsung. Okey. Apa ramai-ramai tepi kita ni? Tak tahu. Apa Ipan ni? Tidak apa-apa. Suka je. Suka ya. Okay. Tadi suruh cari makanan. Ya. Cepat sikit boleh tak cepat sikit? Boleh. Dah. Dah tahu dah. Makan apa yang kurus? Nak makan makanan diet lah. Kau rasa Rina perlu diet tak? Tak perlu. Tak perlu? Tak perlu. Sebaik betul jawapan tu. Mana Rina tak tahulah nak makan apa. Nak makan mi ke? Nak makan nasi ke? Rina nak ayam je. Ayam je? Macam mana? Rina nak ayam apa Asam boy. Yang penting tak boleh manis. Rina nak air asam boy lah. Boleh? Dia tak manis Tak sangat. nak lah, Rina nak asam boy. Ni. Rina nak duduk sebelah Ipan, boleh ke? Boleh. Supaya kita lebih dekat. Lebih apa? Lebih dekat. Boleh ya? Atau Rina nak jaripan mewarna? Tak, boleh. Ipan tahu tak kenapa Rina buat semua ni? Sebab Rina nak balas balik jasa Ipan yang selalu baik dengan Rina. Yang selalu green flag dengan Rina. Tak minta Faham pun tak? untuk dibalas. Ya, tapi ni memang ikhlas daripada Rina. Yang lagi Rina terkejutnya, Ipan sanggup pakai maskot walaupun dah tahu Abel tak bagi. Tapi Ipan langgar juga demi Rina. Tak, demi celebrate birthday Rina. Yelah, itu kan birthday Rina. Mungkin kalau birthday orang lain, Ipan takkan sampai level macam tu. Belum pernah lagi. Belum. Dapat tak? Betapa Ipan, tak tahulah betapa Ipan ikhlas. Betapa Ipan ikhlasnya dengan Rina. So Rina akan jaga Ipan seperti Minyak yang ditantang tadi tu. seperti baby. Cepat berwarna. Jangan buang masa dengan perkara tak berfaedah.
Betul ke ni? Betul ke ni mewarna apa? Nah. Warna. Macam mana Ipan mewarnai hari-hari Rina? Serabut. Serabut. Dengan Rina sikit serabut. Bila masa aku mau serabut dengan kau? Kau tu adik-adik je tau. Sedar Aku diri adik-adik? sikit. Ya. Bukan adik aku. Oh, kau mengaku kau tua lah ni. Kau berapa? Aku 23. Kau 23? Betul lah adik. Ya, betul lah. Aku 24. Oh. Kau tua Zah? Bukan kau dah tua ke? Oh, aku 23. Betul-betul lah. Aku 26. Kau 26 eh? Cik, yang babak. Jadi akulah adik-adik. So, layan aku macam adik, okey? Hai. Tadi cap lain. Apa benda apa ni? Marah pula. Marah nampak? Dah kamu cap aku dalam konten baran? Jadi kau bareng kita sebenarnya? Tak. Kau dah berani bareng dengan aku Bila masa aku baran dengan kau? Sekarang ni Tak, bareng okey. ni. Kalau aku dah pernah dah ada orang baran tolong Okey. Ke orang memang senang baran dengan aku Aku rasa macam tu lah. Orang senang naik angin dengan Rina sebab Rina degil. Oh, kau mengaku lah kau degil. Aku tak suka dengar cakap orang. Habis tu kau nak orang dengar cap kau? Di mana ada peraturan, di situ aku langgar. Oh, jadi selama ni Jadi kita warna sama-sama. Alah, mana ni pewarna? Merah-merah. Merah-merah. Suka buat akak marah? memang Superman rambut dia pink Suka hati lah. Okey. Ni Superman. Ini Superman. Ni My Man. Sikit blushing kau ni. Tidak makna aku blushing. tak blushing. Betul kata dia apa? Tahu tak kenapa Rina pilih buku Superman? Tak tahu. Sebab sesuai dengan watak Ipan yang sentiasa menjadi hero dalam cerita orang lain. Oh, jadi aku selama ni jadi apa orang bilang orang ketiga dalam semua cerita. Kenapa? Tapi aku rasa aku Kau jadi orang ketiga. Kau orang kedua lah. Kenapa orang kedua? Okey, kenapa orang kedua? Kenapa? Aku tanya kau. Kenapa orang kedua? Mana aku tahu? Sebab aku Siapa kata kau orang kedua? habis tu aku orang keberapa? Orang rumah. Nah. Jangan marah-marah. Minum. Alah. Penat layan Rina. Oi, batuk pula. Aduh, tak ada kain lah pula. Tisu. Ada je Ipan ni baru sikit. Baru sehari shoot konten. Hai. Dah terbatuk-batuk dengan Rina. So okay, Rina dah biasa dah. Lelaki memang macam tu. Rina kenal sangat lelaki. Apa yang kenal sangat lelaki? Mudah jatuh cinta. Macam tidak kaitan Macam tidak kaitan. Apa je lah. Lambatlah makanan ni. Ni aku nak mengamuk ni. Nanti tantrum aku datang ni tau. Kau memang belum makan dah ni? Ya, belum. Tunggu dah nak makan dengan kau. Daga lah. Tak boleh Tak boleh. Elelele. Superman, my man. Serabut. Serabut. Oh kau, dengan perempuan lain suka sweet-sweet. Bila masa aku sweet-sweet dengan perempuan lain? Tapi kau tak pernah sweet-sweet dengan perempuan Aku tak pernah sweet-sweet dengan perempuan lain. Tak tahu. Kau suka lelaki Why, dalam konten aku ucap macam tu, di sini konten kau pun kau ucap macam tu. Tak tahu sebab kenapa kau tak sweet-sweet dengan perempuan? Tak tahu, aku dah biasa. Tak apa, biasakan, okey? Biasakan. No. Ni berapa? R. Ni? I. Ni? L. Ni? O. Ni? V. Ni? E. Jadi? Oh, makanan dah sampai.
Ini nasi untuk Ipan. Okey. Alihlah buku tu. Yalah, nak alih lah. Makan ke nak mewarna. Nak alih lah ni. Ayam untuk Ipan. Okey. Sos yang syuk. Ni cuk. Careful. Careful. Yes, careful. Boleh tisu eh? Sekejap. Ada eh. Nasi ada garpu. Sekejap Kenapa nampak macam tak menelera kan? Tak payah lap-lap sangat lah. Okay, baca doa dulu. Sekejap. Tepi lagi tu. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barakatillah rezeki min Allah. Amin. Jemput makan Ipan. Jemput makan Rina. Makan. Laparnya. Ni memang tak ada kartun tapi Tak ada dia wifi lah. bukan ada internet. Tak ada. Tak ada apa-apa. Biarlah. Berasa? Ha? Tak ada. Kau suka nasi ayam lah? Oh, ya. Your nasi ayam favourite? Kalau betul-betul favorite, ayam kicap. Oh, favourite Ipan yang kicap? Oh, faham? Kenapa Itu. lelaki selalu favourite ayam eh? Dia certain orang ada yang suka ayam goreng. Tapi Ipan yang kicap kan? Ayam kicap. Ayam kicap macam mana? Macam yang 3 budak gemuk tu ke ayam kicap biasa? ayam kicap biasa. Yang untuk jenis berair tu? Ada kuah dia. Oh, faham? Sebab Ayam dia, kicap siapa favourite Ipan? ayam kicap siapa favorite Ipan? Arwah nenek Ipan. Arwah nenek? Oh. Tadi kan kau cakap kenapa lelaki suka ayam apa semua. Maybe lelaki tu dia ada sebab dia kenapa dia suka ayam. Macam aku ada sebab aku kenapa aku suka ayam kicap. Sebab dia masak? Dia ada kisah dia. Betul juga. Dia tak suka yang saja-saja je. Dia rasa first time rasa chicken chop sedap ni. Chicken chop? Chicken rice shop. Oh. Sedap ni. Sebelum ni rasa macam biasa je. Mungkin sebab makan dengan Ipan kot. Dia rasa dia macam lagi berasa. Ipan sampai annoying dah dengar pikat lain aku. Makan. Dia nak kurang je. Dah banyak suara tu. Naik. Nanti tercekik lagi yang. Siapa susah aku juga. Kenapa tutup muka? Menikmati minum air. Malu ke makan dengan aku? Enggak, mana aku malu. Cuma menikmati air. Kalau tak malu, bangga lah makan dengan aku. Siapa je nak bangga makan dengan Siti Azarina? Bangga. Saya bangga jadi. Tengok Rina tu. Ipan jangan obses sangat dengan aku. Dia lebih apa kan? Lebih menyelera makan sambil tengok ni. Tengok Ipan. Ipan tak payahlah. Jom cari barang kan. Ipan tak payahlah. Jom cari barang. I need to see your face. But I want to see your face. Why you need Tak to selesa see my macam face? ni. Why you need to see my I face? need to see your reaction. You want to see my reaction? Yeah, I need to see your reaction. Buka. Baru je pakai. Hai. Spiderman Jaya. Kau malu kan sama aku? Malu. Kau malu lah? Malu. Kenapa kau malu? Saya buka. Malu. Cepat dapat malu. Aku malu. Dia tak dekat dengan Ipan, dia dah malu. No, malu dengan aku? Tak ada beza je. Lupa je. Tak ada beza. Wah. Oh, ini aku kan ni? Tak ini. Okey, Pan, now kita nak pergi cari hadiah untuk Baby Julie. Baby Julie? Baby Julie. Okey. Dah anak Fira dengan anak Kak Asal semua lahir bulan 7. Yalah, memang lah. Julai Girls. July Girls. Okey. Baby July. So? Now kita pergi cari kedai hadiah baby.
Oh, aku tahu dekat mana. Jom ke atas, ke atas. Yes. Okay, kita dah sampai kedai baby. Happy Kiddo. Kita dah sampai kedai baby weh. Yes, kita mau cari barang untuk Baby, kita dah sampai kedai baby. bukan. Suka sangat kau. Kau yang start. Aku tak suka. Kalau kau tak suka, kenapa kau buat? Okay, Ipan dengar ni. Kalau baby dia nak hadiah apa? Macam tu. Ipan kat diri Ipan baby. Kalau baby dia nak apa? Macam tu, okay? Okay. Okay. Boleh. So okay, baby nak apa? Janganlah panggil aku baby. Ya, bukan. Ini kan kita nak muji hewan tak? Okay. Kalau Ipan kan baby. Kalau baby nak apa? Okay. Okay, nak apa? Mainan. Mainan. Okay, pergi cari mainan. Go cari mainan, go. Oh, Dia ni. tak tahu. Ipan anggap je. Yang macam anak Fira dengan anak Kak Asal tu kawan Ipan. Your gang. Okay, your gang nak apa? Okay, my gang want Teddy, mini Teddy. Mini Teddy. Okay, I don't know where the mini Teddy. Over there. Pergi cari. I see the mini Teddy. This one. Wow. Macam bijak kau ni. Yes, because Bijak, you a smart baby. You a smart baby. Okay, pilih. Ini untuk ada siapa dulu? Ini untuk kawan baby yang mana? ni baby Fira. Baby Fira, okay. Baby Fira. Elara. Elara kan macam baby L. putih, cina-cina. Yes. Dia sebab dia chubby and dia cute. Oh, just anak Fira Bukan judge. Sebab dia cute. Kenapa nak cabi-cabikan orang? Sebab Rina tak chubby. Jadi kena chubbykan anak korang lah. Okay. Kau first time cakap aku tak cabi. Cepat. Yalah, sebelum ni orang cakap aku chubby. Ya. Ni. Kenapa penyung? Sebab dia boleh peluk. Yeah. Baby, dia kalau baby. Ya. Kalau baby. Kau tak payah nak baby kat aku. Bila masa aku baby kan kau? Kau tak. ni mimpi betul lah. Okay. Okay, kalau baby dia tidur, dia suka benda yang fluffy. Fluffy. So macam dia makin lena. Oh, tak ni. Ini boleh untuk anak Kak Asa. Yang ni, this one. Dia kan Okay. dua baby kan? And this one. Dia Okay. macam kembar. Alright, ni tak gaduh dah. Tema kita laut lah. Tema kita memang laut. Tema kita laut. Ocean. Okay, so lengkap lah. So ni baby L, ni baby Kak Sah, twins. Tapi cukup ke bagi patung? Korai pun nak beli kat Elara ni, toilet. Kau ingat Elara tak boleh basuh berak sendiri ke? Oh, dia boleh basuh berak sendiri. Boleh. Lagi 3 tahun. Lagi 3 tahun Ya. kan? Bukan sekarang kan? Jadi Elara 2 tahun guna ni. Elara pun tak stabil tau. Practice make perfect. Oh, okay. So kau yang nak ke Elara? Aku rasa aku pun memerlukan juga ni. Aku penat mau pergi beratur dalam tandas gara-gara Amri selalu mandi lama. Amri lama? Lama. Buat apa weh? Dia je 40 minit. Dia Amri. 40 minit mandi. Buat you duit Amri dalam Jatuh. Kau ni kalau tak bising sangat, orang kedai tak tahu jatuh. Ni kau saja nak malukan aku kan. Tidak orang nampak Siti Azarina. Tidak orang nampak. Jadi rasanya dah 8 cukup lah. Ni je lah ada untuk baby Julie, okay? Okay. Is it enough? Okay, now Rina nak pergi bayar. Let's go. Let's go. Minta maaf ya korang sebab takut nanti ni berhabuk. Takut baby kan bersin. Jadi kita nak tukar hadiah? Tukar hadiah. Dia Lebih tukar safety. hadiah. Okay, Lebih safety. Okay korang, Ipan ada idea lain. Okay, baik. Explain kat sini. Idea aku, kita beli botol. Tapi bukan botol susu. Tapi budak dah pandai guna. Dah. Ya. Lagi muda. Tunjuk. So, aku punya suggest antara botol ni, ini kena sedut. Alah, macam Ipan macam Irina kan beli ke Ipan botol tadi kan? Patut Ipan nak kawan-kawan dia pakai botol juga. Boleh? Boleh. And then, ni? Ni untuk Elara. Tak, maksud Ipan. Dia ada 2. Ya, ni boleh lah ni. Kalau dia belum pandai pakai straw, dia boleh pakai ni. Jadi kau rasa dia orang pandai yang mana? Aku tak tahu. Dua-dua pandai dah tu. Aku rasa anak Kak Asal guna ini lah. Ni, anak Asa ni. Susahnya. Aku Jadi susah. kau rasa anak Kak Asal pakai yang mana? Ni lah, yang kecil ni. Korang susah rupanya beli kat... Okay, ni untuk Elara. Elara lagi besar daripada apa kan? Ni boleh sedut ke? Okay, ni Elara punya. Ni anak Kak Asal. Anak Kak Asal beli yang sama je, 2. Lalu cinta kau dengan campur rasa, saya sayang kau. Sabar. Sabar ini. Budak dah gempuk lagi. Warna biru. Ni video. Okay. Okay, supaya dorang tak gaduh. Nanti bergaduh.
Tak gaduh. Mana tahu seorang nak purple, seorang nak biru. Diorang boleh change. You marah, I love you. Tiba. Jom. Anak kasar bukan untuk kau. Okey, sudah botol kan? Okey, jadi kita orang akan akak dah. Kita orang akan pergi bayar, lepas tu kita orang akan cakaplah. Bagi dekat anak baby Julai. Okey korang. Nampaknya kita orang cancel bagi botol air. Okey. Sebab kita dah jumpa benda lagi menarik. Kita nak bagi budak-budak tu mainan. Baru betul kau ni. Aku dah kata dah agak dah kau ni tak boleh jadi tu. Berapa orang lagi nah? Mesti pen. So kita orang akan belikan dia orang mainan. Benda orang akan semakin membesar. Jadi Rina rasa mainan is a good choice supaya otak dia orang macam lagi membraining. Ipan cepat. Jap. Okey. Awak pilih untuk kawan-kawan awak. Awak pilih untuk kawan-kawan Boleh awak. tanya? Kenapa? Ni konten cari barang baby kah atau konten menguji kesabaran Irfan? Dia cakap macam tu. Alah, Irfan ni. Tak, nah, okey. Gurau. Ni satu. Ni untuk siapa? Ni Baby untuk L ke baby twin? kalau tengok daripada segi ni baby twin. Baby twin, okey. Okey. Satu lagi untuk baby twin. Ni. Asal kau buat dia macam anak lelaki yang semua nak bagi kereta. Yalah, at least dorang tak bergaduh. Ni ada warna pink. Dia orang tu gegus. Ni untuk baby L. Okey, ni Macam untuk letak baby dekat. L. Tapi mana? tapi nak boleh terlampau kecil. Ya. Aku nak pilih ni tapi kau tengok tu barang Oh, kecil. Tak boleh. Takut nanti dong Kecil, telan. Ya. Ya Allah. Apa Ni. Tengok. Apa ni? Wah ni. Oh. Apa tu? Tadi dia tak ada tu nak main. Dia tak faham. Okey. Kau bagilah benda yang budak-budak faham. Ni. Okey boleh jom. Ni susun. Selesai. Azal. Okey. Jom ayah. Settle 3 ni. Okey korang. Okey baby L dengan baby Kak Sa. Now ni adalah hadiah-hadiah yang Rina akan bagi korang. Rina harap korang suka. Macam birthday baby twin Kak Sa. Dia akan buat lambat lagi tau. Dalam 18 ke 16 macam tu. Tapi Rina akan Rina akan pegang dulu. Untuk baby L. Baby L yang ni. Baby L yang ni, maybe Rina akan bagi dalam masa terdekat ni. Sebab hari tu Rina tak sempat nak bagi hadiah kat dia. Okay, now dia tengah wrappingkan kita punya hadiah. Supaya nampak lagi proper. Now Ipan tak ada dengan Rina. Sebab katanya dia nak pergi tandas. So Rina gerak dekat kereta dulu lah. Rina masuk kereta dulu. So let's go. Okay korang, Alhamdulillah. So hadiah untuk baby Julai kita dah settle. So Rina tak sabar sangat nak bagi kat diorang bertiga. But Rina tak boleh bagi hari ni. Sebab untuk hadiah Kak Sa, hadiah anak Kak Sa Rina bagi waktu hari birthday dia nanti. And baby L, tunggu baby L sihat sikit. Sebab katanya baby L dia macam portion dia. Tadi pun Rina dah suruh pekerja dia balutkan hadiah. And now kita nak buang masa. Kita terus hantar Ipan balik. Okay Ipan, let's go balik. Let's go. Sorry lambat. Tak apa. Are you happy today? Yeah. Thank you Rina. Kenapa? Nak Sebab belanja makan? belanja makan and bagi Alah. Spiderman. Apalah sangat. Spiderman ni yang penting. Oh iya ke? Bagi aku Spiderman ni penting. Tertambah juga collection Spiderman aku. So you love it lah. Kalau boleh sinchan lagi lah. Oh, meminta tu. Sinchan lagi lah. Tak tahu tu sebenarnya Echa punya Rina Rembek. Biar betul. Kau barang adik kau kau pergi ambil ni. Alah, barang adik kan barang kakak juga. Apalah sangat belanja Ipan makan. Ipan lagi lah macam-macam dah berkorban untuk Rina. Kita tak tahu ke Ipan ni ibarat waktu Rina memerlukan Ipan ada. Contohnya kan Rina sumpah terharu waktu yang Rina tak tahu location cerita Tarong tu. Ingat tak yang premier tu? Oh yes. Ipan call Rina. Rina terharu. Sebab Rina call Rina call Lecah tak angkat. Rina call asal diorang tak angkat. Mungkin diorang busy ke apa tu tak tahulah. Terima kasih Ipan. Tapi Rina perasan jugalah waktu Ipan macam agak dalam mungkin kau tengok aku tak sampai lagi waktu tu kan. Sebab kau kau lambat belum sampai. Then kau sesat. Ya. And then aku risau kau dikerumuni. Oh, mana tak pun. Ya aku appreciate lah. Kau selalu hargai, kau selalu perasan benda-benda detail. Benda-benda kecil yang orang lain tak perasan pun. Benci lah. Contohnya kau pakai maskot tu. Benci yang kau. 10 kali je macam maskot ni.
Tak boleh Rina. Aku tahan macam dah kenapa kau dalam masker kau peluh je? Tak tahu lah, tapi aku suka untuk menghiburkan orang. Entertaining ah. Aku suka menghiburkan orang. Aku bukan seorang pelawak, tapi aku cuba menghibur. Kau entertaining dengan cara kau sendiri lah. Itulah yang nak cakap. Terima kasih Ipan. Thank you juga. Thank you for everything. Ni and bawa makan. Ni pun aku appreciate sangat-sangat so ni. Oh, no problem. Okay, Pan dah sampai. Finally. Thank you Rina. Terima kasih bro for today. Thank you. Okay, dah hari ni je tu jadi macam baby. Lepas ni tak ada dah. Ya kalau boleh boleh. Kasi biasa ya lepas ni. Biasa. Ni tu kau macam ni je. Okey. Enggak. Geli aku. Enggak, okey aku cakap. Kalau kau geli aku 10 kali geli tahu tak? Dah habis. Okey, maaf. Rabos kau dari sini. Wow. Jangan teriak. Okay. Rabos lo. Bye. Bye, thank you bye for everything. So- Thank you for everything. So guys, itu je lah konten kami pada hari ini. So kita jumpa kat next content. Fa. Oh. Fa. Rina. Nah. Bye guys. Sabar. Ui, selipar aku. Apa lagi? Jap. Oh, beca. Happy birthday. Hah? Kau kan Ipan? Julai juga, baby Julai. Baby Julai kan? Ipan, thank you. Welcome, happy birthday. Terima kasih. Kau orang tengok Ipan. Oh, patutlah lambat tadi. Okay, win ah. Apa kenapa? Win untuk twins tu, win untuk baby L, win untuk kau. Jadi ada untuk baby Julie lah. Yes. Ini kau ni. Terima kasih guys. Okay, nanti kau pandai-pandai lah unboxing. Okay. Okay, bye-bye. Korang benci Ipan. Dia belikan hadiah apa ni? Ni Ipan, thank you. Dia tak boleh lah orang bagi hadiah ni. Ini dah tak sabar nak buka. Come on. Susu dengan biskut. Biasa dia nak kata Rina susu, dia biskut. Dia biskut coklat ni. Oh, Ipan comel je. Korang tengok patung ni. Dia ada magnet. Ipan nak kata patung ni macam kita orang dua lah yang tak boleh berpisah lepas ni. Comelnya weh. Terima kasih Ipan.